Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Saya Cam Hashim. Masih ramai lagi usahawan dan pemain teknologi melihat PR sebagai taktik, bukan sebagai strategi. Contohnya press release. Setelah selesai satu kempen, syarikat jadi senyap. Tidak ada aktiviti follow-up, tidak ada perancangan jangka panjang. Ini berlaku. Ia boleh menyebabkan visibility menjadi tidak konsisten. Sebenarnya, bidang PR ni luas, bukan sekadar mengeluarkan press release. Visibility yang kita mahu ialah visibility yang konsisten, hasil daripada komunikasi secara strategik dan berterusan. Hari ini, kita lihat semakin ramai usahawan tempatan membawa inovasi atau teknologi mereka ke pasaran luar negara. Untuk bersaing, mereka perlukan sokongan komunikasi yang kuat. Inilah antara sebab-sebab Hashim Communications wujud. Kami mahu bantu. Salah satu keupayaan kami ialah melaksanakan kempen media bukan sekadar di peringkat tempatan, malah di peringkat antarabangsa. Kami juga ada kelainan di mana kami menawarkan perkhidmatan analyst relations kepada syarikat teknologi B2B. Keupayaan ini datangnya daripada pengalaman saya bekerja di dalam bidang high-tech PR di Amerika selama 14 tahun. Itulah bekalan untuk bantu syarikat teknologi di sini perkasakan komunikasi mereka supaya menjadi lebih kompetitif di pasaran. Yang membezakan syarikat yang berkembang dengan syarikat yang tenggelam bukan sekadar teknologi, tetapi cara mereka bercerita. Sehebat manapun inovasi yang kita ada, jika ia tidak disokong dengan komunikasi yang kukuh, sukar untuk ia tembusi pasaran, lebih-lebih lagi pasaran antarabangsa. Kami mengajak syarikat teknologi melihat PR sebagai satu strategi perniagaan, bukan sebagai aktiviti ad hoc.